Uish, ini kalau ambil gambar lawa ni. Lelaki tu pun peganglah kamera tu and nak tangkap gambar rusa tu. Uish, asal rusa tu muka macam muka pakcik aku Rupa-rupanya muka rusa tu macam manusia. Lelaki tu nampak apa lagi menjerit gila lah kan. Dia terus cabut lari. Lepas tu ada satu hari tu perempuan tu dia berjalan dengan anjing ni dekat tempat tu lah. Masa tengah berjalan-jalan tu tiba-tiba dia tengok anjing dia macam lain macam. Tiba-tiba anjing ni marah gila. Perempuan tu pun pelik lah kan. Tiba-tiba anjing tu terus lari cabut lari. Memang tinggalkan tuan dia. Tuan dia pun terpaksalah kejar anjing dia. Bila perempuan tu dah kejar. Tengok. Dia tengok anjing dia macam berhenti kat satu tempat ni. Tempat tu macam ladang yang terbiar. Dia tengok je lah anjing dia. Kenapa anjing dia macam menyalak je. Tak berhenti. Dia menyalak dekat satu tempat ni. Perempuan tu pun dekat-dekat kat anjing dia. Dan dia pandang dekat satu tempat ni. Tengok. Dia nampak ada satu haiwan ni. Dia tengok ekor, badan dia semua macam kuda biasalah. Tapi dekat bahagian kepala, tangan semua macam manusia. Uish, lain macam tempat ni. Perempuan tu pun rasa seram gila lah kan. Dia pun ambil tali anjing dia slow-slow. Lepas tu dia bergerak ke belakang. Slow-slow. Masalahnya, bila dia dah bergerak belakang slow-slow, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam ada bunyi ayam berkokok. Dia pun terberhenti lah kan. Dia seram. Wih, ada apa kat belakang aku ni? Perempuan tu pun terpaksa lah pandang belakang slow-slow. Dia pandang belakang. Tengok ada ayam. Tapi muka dia macam manusia. Dan mata ayam tu pun bergerak sana sini. Lepas tu tiba-tiba bunyi berkokok. Uish, ayam apa ni? Lepas tu perempuan tu pandanglah kat belakang ayam tu. Rupa-rupanya ada yang lagi menakutkan. Ada 2 ekor kinzir yang tengah mandi lumpur semua. Badan dia memanglah macam kinzir. Tangan, kaki, lepas tu muka semua macam manusia. Siap ada rambut lagi. Tapi hidung dia, trademark kinzir tak bolehlah hilang kan. Bukan tu je. Lepas tu ada lagi yang macam perempuan tengah terbaring. Tapi tu bukan perempuan biasa-biasa. Rupa-rupanya perempuan tu ular. Bila dah nampak semua tu, perempuan tu apa lagi? Cabut lari lah kan. Seram weh. Tapi sebelum tu, sesiapa yang belum dengar lagi lagu Emily, pergi dekat YouTube saya. Korang tak dengar, korang yang rugi. Okey, so masalahnya macam mana semua ni boleh terjadi? Cerita dia macam ni. Sebenarnya dekat ladang tu ada satu fountain ni. Dia macam boleh katakan batu manusia lah. Lepas tu dekat mulut batu tu ada keluar air yang banyak. Dan bila haiwan-haiwan minum je air tu, diorang automatik badan diorang, sel-sel badan diorang akan jadi macam manusia. Tapi setelah beberapa hari haiwan tu semua dah jadi manusia, sel-sel badan diorang macam tak boleh nak menyesuaikan diri lah untuk jadi manusia. So diorang pun semua akan mati. So korang rasa macam mana? Korang nak try tak dekat haiwan-haiwan korang? Kucing ke apa pergi minum air tu, mana tahu kucing kita jadi muka Justin Bieber. Tapi sebelum tu saya bagi sikit teaser lagu Emily. Dengar. It's you, Emily. Muncul Emily. Jujurlah